wabarakatuh dan salam sejahtera. Isu lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT terus menjadi perhatian masyarakat, khususnya selepas tular satu kejadian yang dilaporkan berlaku di sekitar kawasan Cokit. Perkara ini bukan sahaja menimbulkan perbincangan hangat dalam media sosial, malah turut menimbulkan kebimbangan terhadap normalisasi budaya tersebut terhadap akhlak dan nilai moral belia Muslim. Persoalannya, sejauh manakah belia Muslim, khususnya mahasiswa, memahami isu ini dan apakah pandangan mereka terhadap peranan keluarga, masyarakat dan pempengaruh media sosial dalam membentuk pemikiran generasi muda hari ini. Ikuti laporan wartawan kami yang turun ke lapangan menemui responden dalam kalangan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan Tisha. Terima kasih pihak yang berada di Konti. Saya kini berada di sekitar kampus Universiti Kebangsaan Malaysia bagi mendapatkan pandangan mahasiswa mengenai isu LGBT yang kembali menjadi perbincangan susulan kejadian yang dilaporkan yang berlaku di Cokit baru-baru ini. Isu LGBT dekat Cokit ni sebab dia merupakan isu sensitif lah. So, kita sebagai negara yang berpandukan agama Islam, kita perlu menekankan dari segi undang-undang lah, undang-undang Islam lah. So, pandangan saya, kita sebagai masyarakat ni perlu mengetengahkan lagi dalam isu LGBT ni, so dia tak berleluasa. And then kalau kita nak menegur dia orang pun, kita perlu tegur dengan cara yang berhemah, yang mendidik agar tidak memalukan pihak dia orang ni. So dia orang dapat terima dengan cara yang terbuka. Bila isu tu berlaku, mungkinlah ada orang yang akan lebih cakna tentang benda ni. So dia tidak terlalu macam duduk dalam keadaan selesa. Lagi-lagi kita lah kan, pelajar fakulti Islam kan, tak kita cakna tentang ada rupanya isu-isu benda ni. Walaupun dia terpencil dan tersembunyi. Tapi dalam masa yang lain juga mungkinlah dia boleh jadi satu yang kesan yang negatif lah. Sebab kalau bagi anak-anak muda kan, bila dia tengok ni, apa ni, isu apa ni. So mungkinlah benda tu baru. Dan bila benda ni baru, dia jadi macam bahayalah untuk anak-anak muda. Media sosial ni bukan saja orang tua je yang main, budak-budak pun main benda tu. Walaupun budak-budak tidak sepatutnya main, tapi dia orang main juga. Dan itu perkara yang sangat membimbangkan lah. Sebab dia orang tak ada pantauan daripada ibu bapa ataupun pihak yang lebih tua. Jadi jika mereka hadam benda tu tanpa ada tapis-tapis, jadi mereka akan menganggap benda tu perkara yang betul, sedangkan perkara tu benda yang tidak betul. Itu menurut saya. Berdasarkan pandangan beberapa orang responden terhadap isu LGBT, jelas bahawa isu LGBT ini bukan sekadar isu peribadi, tetapi turut melibatkan pengaruh persekitaran, media sosial serta kekuatan institusi keluarga dan masyarakat. Sekian daripada saya, kembali ke Dia Christina di Konti. Terima kasih Tisha atas laporan itu tadi. Jelaslah, isu LGBT perlu ditangani dengan kefahaman yang menyeluruh, berteraskan nilai Islam, kebijaksanaan serta tanggungjawab sosial. Islam menegaskan bahawa fitrah manusia diciptakan dengan aturan yang jelas dan seimbang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ayat ini menegaskan bahawa penjagaan fitrah, akidah dan nilai moral merupakan tanggungjawab bersama, khususnya dalam mentepangi cabaran normalisasi budaya yang bercanggah dengan ajaran Islam. Justeru, peranan keluarga, masyarakat, institusi pendidikan serta media penting dalam membimbing belia dengan pendekatan hikmah, nasihat dan kasih sayang, tanpa mengabaikan prinsip kebenaran dalam Islam. Saya, Dia Christina, teruskan bersama kami dalam menyampaikan berita yang beretika dan berteraskan nilai Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.